Wah, banyak jual sofa bed Ultraman dekat sini. Video lepas aku dah bawa korang jalan-jalan dekat Aeon Mall Bukit Raja yang aku beli Defender version dan juga Galaxy version Burkies Transformers. Dan aku ada juga jalan-jalan dekat jalan-jalan Japan ni. Sedikit info. Jalan-jalan Japan ataupun dikenali sebagai JJJ merupakan sebuah kedai yang menjual barangan-barangan import daripada Jepun. Sama ada barangan terpakai ataupun barangan original. Tapi mostly kat sini kebanyakannya adalah barang-barang yang terpakai. Ada kelengkapan seperti macam baju, seluar, pakaian-pakaian, sampailah alat untuk camping, apa semua ada lah kat sini. Dan yang paling menarik kat sini ada juga sofa bed Ultraman dan juga barang-barang Kamen Rider, Super Sentai, Power Rangers. Ada DSD juga tau. Dekat sini pula harga dia korang boleh dapat dengan harga murah-murah je. Kalau sofa bed Ultraman asal ni RM40, kat sini boleh dapat RM15 je. Sebab ni mostly ni memang barang-barang yang terpakai. Jadi memang barang-barang tu dia akan cap price ataupun potong separuh ataupun lebih daripada separuh harga dia. Jadi kalau korang nak pergi ke JJJ ataupun jalan-jalan Japan ni, korang boleh datang dekat Aeon Mall Bukit Raja yang berada di Shah Alam. Korang masuk je pintu utama dah nampak dah dekat daripada jauh ada jalan-jalan Japan. So kalau korang suka video ni, jangan lupa like dan subscribe Fizzkin TV. Yang penting ingat jalan-jalan, ingat Fizzkin terbaik.